Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Tan Sri. Terima kasih memberi peluang saya untuk soalan tambahan. Inilah jenis manusia Tan Sri, dah dibagi pun tak nak terima kasih. Dari jawapan yang amat hormat Perdana Menteri, duduk. You punya soalan tadi jelas menunjukkan bahawa tidak ada terima kasih. Jelas apa yang dikatakan oleh yang amat hormat Perdana Menteri. Ini bukan soal pemberian. Ini hak bagi saluran lah. Ini diberi ruang pasar. Kalau balik tolong duduk. Ahli-ahli yang berhormat, rakyat golongan sasaran. Sri Gading, duduk dulu. Ahli-ahli yang berhormat, kalau Perdana Menteri tak ada dan menteri-menteri lain tak ada, ahli-ahli yang berhormat mau menteri datang untuk menjawab. Apabila Perdana Menteri ada dan menteri-menteri lain datang untuk menjawab, ahli yang berhormat syok sendiri, bercerita sendiri, bertengkar sendiri. Apa nih? Sri Gading, tolong tanya pertanyaan, jangan ada campur aduk politik. Sila. Tan Sri, saya respon apa yang dia persoalkan setelah jelas yang amat berhormat Perdana Menteri memberikan jawapan yang jelas bahawa wang ini dikhususkan kepada kepentingan kebajikan pembangunan rakyat negeri Kelantan. Apa masalahnya? Soalannya ialah saya berharap wang ini benar-benar sampai mengikut saluran yang disetujui oleh kerajaan sekutuan yang mempunyai hak kepada wang ini. Jadi misalan kepada Jabatan Pembangunan Negeri, orang Kelantan menolak BN lah, hormat sikit. Soalnya Jabatan Pembangunan Persekutuan. Tan Sri, kita berikan wang ihsan kepada Sabah dan Sarawak. Sudahlah yang Wang berhormat. ihsan kepada Sabah dan Sarawak. Wang ihsan yang berhormat. Wang ihsan dia Soalan, mau, wang grade mau. soalan. Lain apa semua dan lawan kerajaan persekutuan ni jenis apa Tan Sri? Ini sebab kita tak percaya. Orang Kelantan ini demokrasi. Perdana Menteri, kita sokong 100%, tolonglah salurkan tahun depan kepada rakyat melalui saluran yang ada kaitan dengan kerajaan persekutuan, kerana ini hak kerajaan persekutuan. Terima kasih. Sila Perdana Menteri. Sila. Dia lebih bentuk ulasan daripada soalan. Tapi saya nak tekankan Tuan Yang Ketua bahawa yang penting ialah semangat dia, prinsip dia. Semangatnya kita nak tolong rakyat Kelantan. Satu. Prinsipnya adalah keadilan. Duduk. Keadilan hak mesti diiktiraf. Yang berhormat, duduk. Tak reti bahasa yang membuat ni. Saya nak beritahu bahawa bila kita nak tentukan apa bentuk projek untuk kesejahteraan rakyat, kita akan gunding dengan kerajaan negeri Kelantan. Bukan saya dah beri hak jaminan kerajaan pusat dan untuk kita berbincang. akan laksanakan secara Ianya telus. merupakan Saya tak habis lagi duduk. Salam. Jaga rekod tunai. Salam. Ahli yang berhormat. Kalau ada lagi ahli yang berhormat yang berdiri, saya akan arah ahli yang berhormat yang berdiri selepas ini untuk keluar sejam 2 untuk rehat di luar. Sila yang berhormat. Tan Sri, saya nak merakamkan bahawa saya tak habis lagi. Jawapan tu Kubang Krian. Saya tak puas hati. Kubang Krian. Duduklah Kubang Krian. Jawapan soalan telah diletakkan soalan pertama. Perdana Menteri datang menjawab. Jadi jawapan itu kalaupun umpamanya tidak baik didengar telinga, dengarlah, karena itu kan parlimen. Sila yang berhormat. Tuan Yang Tua, yang penting sekali kita nak tolong rakyat Kelantan. Lepas itu kita ada semangat nak unding dengan kerajaan negeri. Apa yang nak dipertikaikan lagi? Yang penting sekali rakyat Kelantan akan mendapat manfaat daripada pemberian wang ihsan ni. Terima kasih.
tak puas hati dengan jawapan itu. Ini merupakan satu persoalan yang cukup penting. Saya panggil rantau panjang. Terima kasih Tan Sri. Rantau panjang dari Kelantan. Rantau panjang ada juga soalan yang dijawab pada hari ini. Sila rantau panjang. Okey, terima kasih Tan Sri. Terima kasih yang berhormat kerana memberi laluan kepada saya. Saya ingin penjelasan, kenapakah sebelum ini kerajaan tidak pernah mempertimbangkan hak rakyat Kelantan untuk diberi wang ehsan? Setelah kami menuntut berhempas pulas, baru sekarang nak dipertimbangkan. Dan apa jaminan kerajaan supaya wang ini disalurkan kepada kerajaan, bukan kepada JPP, Kerajaan Persekutuan? Tuan Yang Dipertua, selama ini kerajaan Kelantan tak ada hak nak terima. Sebab ini melibatkan kawasan pertindihan. Sekarang ini kita dapat sahkan Kerajaan Kelantan bahawa ada blok yang boleh dipertimbangkan. Sebab tu kita akan timbangkan dan kita akan pastikan rakyat Kelantan akan dapat manfaat. Tan Sri, saya minta Tan Sri. Jawapan tak puas hati. Yang berhormat Soalan Tuan tambahan, Tan Sri. Ismail Ini Muhammad merupakan Said, persoalan yang penting, Tan Sri. Kuala Kerau. Ini adalah jawapan ini tak betul. Soalan Dia menafikan sudah 3 soalan konsep tambahan saya federalisme. beri laluan. Alih yang berhormat. Saya mau beritahu Alih yang berhormat. Kalau yang berhormat berdegil. Halo. Malaysia, tapi PM kena tahu beza ehsan dengan royalty. PM kena tahu beza ehsan dengan royalty. Perdana Menteri, kami ingin tanya apa maksud Alih yang berhormat. Alih yang berhormat. apa satu Malaysia? Alih yang